ke? Try. Assalamualaikum guys. Saya Firdaus dari Di Alpha. Hari ni aku nak bawa korang ikut aku pergi rescue kita company. Ayah ada pancit. Dengar macam ringan kan? Tapi kita sebagai komen di bingkai kereta, hari ni kita akan datang dan bantulah memudahkan urusan orang. So aku nak ikut aku dan nak tengok, tunjuk korang macam mana cara-cara nak tukar tayar. Okay, so jumpa kat sana nanti. Kita tengok macam mana. Tahu tak ada satu video Cina yang ke Cina ke Korea tak? Dia nak tunjuk cara-cara nak buka tayar. Masalahnya dia pergi buka tayar tu, dia jack dulu baru dia buka skru tu. Dia jack dulu baru buka skru Nanti aku tunjuk kau macam mana. Dia jack dulu baru buka skru. Ya. Oh, bukan kena buka skru dulu baru jack. Patutnya kita kena buka skru dulu baru jack kan. Nah ini dia jack dulu baru buka skru. Tak bergerak ke sah tayar ni? Tak bergerak lah, dia nak ajar tapi tak jadi ni aku tunjuk jangan kan. Tapi nanti kau kata tunjuk nanti clip dia macam mana. Boleh. Contohnya. Tak boleh janji lah man. Orang kat bangsa tak je. Tak boleh janji. Last kau pergi bukan jam? Last Weh, last aku pergi siap salah jalan. Bukan jam je, salah jalan. Lagi 5 minit nak sampai, termasuk jalan lain. KL 20 minit U-turn. KL man. 20 minit U-turn. Macam kanan. Sakit hati aku bangsa. Lebih kepada bangsat. Macam Western. Apa Ini getaran jiwa ni man. sebab pula dah tukar. Bukan pula tak tukar lagi tapi kita baru jam. Dia stable je. Tak tahu lah kalau siapa yang pakai fokus Fiesta ke fokus ke, tolong komen tengok apa pendapat kau, mana yang tahu kereta ni. Dah lama dah bila kau nak accelerate je kau tak gunakan. Bagus dah ada. Asap putih dah hilang. Tahu Koyak. aku dah dapat rasa aku nak jaga kita ni apa. Aku ada jumpa seorang ni yang berada di kontak kat Facebook lah. Dia bikin dekat Ketowo. So aku tengok bengkel ni memang untuk buat support je. Aku tengok dalam group Ford Fiesta tu pun kan, manjang orang tanya, dia je yang menjawab. Aku try lah call dia kan, nak borak tak pasal kita aku kan. Mat, dia memang 10 tahun lebih shadow layan Ford je. Dia ada 7 biji kereta, daripada MK1 sampai Ford Fiesta, 7 biji semua Ford. Layan, dia jaga aku, dia jaga lah semua kereta dia. Dia bagi tahu aku macam mana nak jaga, apa nak buat, apa semua. Nama berada? Cik
Irfan. Okey, dia kat Johor. InsyaAllah lah kalau ada rezeki dapat jumpa dia. Dia pun cakap kalau dia turun kat nanti dia call aku. Ya okey lah, banyak lah ilmu yang aku dapat. Buat aku yakin sikit dah nak repair kereta ni. Jujur aku cakap kalau tak, aku tak tahu nak tukar apa kereta ni. Tapi lepas tukar tubuh terus even ada prosedur-prosedur yang aku tak tahu. Sebab tu lah orang takut pakai kereta UK ni. Lagi-lagi especially air propulsion. Jadi dia cakap costly, memang costly. Aku tak nafikan benda tu, memang costly untuk pas-pas barang dan apa semua. Dan aku rasa cost labor dia pun tinggi. Tapi mandangkan aku sebagai pemain sendiri, aku boleh kan. So aku nak jaga kereta ni, insyaAllah dengan kereta ni kau akan tengok lagi 10 tahun akan ada. Ini first car aku, sayang kereta ni. InsyaAllah, nama dia Ben. Ben Ben. Dia Ben sekarang, kalau bengong tu bila rosak? Aku bengang sikit. Aku bengang sikit kalau tak ada rosak ni. Keluar duit banyak. Turbo second hand je 900 setengah. Bapak. Turbo je, belum tukar timing belt lagi. Okey. Timing belt pun kena ada special tool. Aku tanya harga special tool dia dah 800. Tengoklah. Ingat nak buat sendiri timing belt, tapi dengar special tool macam tu cakap orang jauh. Gerak Johor lah. Tak kot, kat sini ada je. Kau kan nak ke lah, tapi jauh sangat. Dia dapat solve satu masalah okey lah. Macam mana? Batu 3 ke Subang. Standard ni Lagi sampai bangsa ni. standard ni tak ada nama apa. Bangsar. Alhamdulillah tak teruk lah. Alhamdulillah tak tengok. Tak bangsat sangat lah hari ni. Bangsa sangat kan. Hari ni okey. Ni okey. Semua okey. Bangsat dah baru lah sekarang. Bahal ni. Oh. Hari ni aku nak tunjuk kau macam mana tukar tayar spare. Macam dalam video tu kan.
Bukan longgarkan skru dulu. Bukan jet dulu gila. Bukan jet dulu baru longgarkan skru. Salah. Wah. Kau breakdown, jangan nangis, jangan takut. Kat kereta ada hijau ke spare. Ikut dia kita dulu. Longgarkan skru dulu, baru je jalan. Ok? Ada faham? Tak faham kau saya. Ada nama kat Jafar. Ada nama kat Jafar. Okey. Banyak je aku dapat job-job kali-kali polisi. Tapi maksudnya pun tak nak faham dah. Datanglah sini sebagai komen, mungkin ini rescue. Walaupun dengan pemuda sangat kami datang. Jadi masalah tahu. Koyak tu. Bocor. Cacing je. Cacing je. Saya punya tu nak je. Baru je. Tahun tu tahun 2022. Lama lah juga. Ini Kaya sebenarnya 2 tahun je. Episod ini 20 ni tahun 2022. Tak boleh dia pakai. Tak lah. Cari ni, sedikit. Bahasa tu. Itu wajib letak ni. Kalau kita pergi jalan, kita mesti ada ni. Ni lampu driver lah. Masalah letaklah dalam jarak 3 meter. 3 meter lah. Kau tak nak kenal kau, untuk teknologi. Tahu tak nak sebenarnya? Tahu Saja dia ambil masa sikit sampai tak longgarkan tayar ni tayar spare. Longgarkan tayar spare.
Oh. Tak balik. Panjang tak? Jap. Siput je. Sibuk lah. Loh. bantuan kah? Ya.
play. Wah, Ha? sekejap. Itu je. Dah tak ada beli kau. Okey tau. Okey lah. Dah okey tau. Tak ada beli kan. Potong. Okey dah. Nak potong boleh, nak tinggal boleh. Potong lah. Potong boleh, nak tinggal boleh. Ni Tak kemas potong lah. potong lah. Dah. Guys. Itulah. Itu video aku tukar tayar kat Bangsa. Itu je lah. Nampak senang kan? Depan ni kiri ke kanan? Kiri. Straight. Okay. Straight. So itulah salah satu cara nak tukar tayar. So aku pun dah barai tayar besar dapat untuk tukar. So itulah, alhamdulillah rezeki hari ni dapat job kat luar. Dengar macam mudah tukar tayar, tapi berat juga. Sampai situ je lah vlog kita hari ni. So peace.